Podcast ini ditajakan khas oleh Buildex SG, sebuah syarikat renovasi yang menjadikan impian rumah idaman anda satu kenyataan. Korang boleh ikuti mereka di socials Instagram, TikTok @buildex.sg for latest update on renovation. Untuk sembarang pertanyaan, korang boleh call atau WhatsApp mereka di 8899 4034, 8899 4034, atau korang boleh juga walk in ke showroom mereka di Woodlands 11 unit number 10-28. Baku habis. Yeah. Come on. What up? Salam semua dan selamat kembali ke podcast Next Home Talk Show kita hari ini bersama saya Faizal Rahim. Fiza Yusof. Dan Muhammad Iswan. Okay, aku nak tanya korang satu benda. Tanya. Korang dapat lesen motor ataupun lesen kereta umur berapa? Cakap pun dah fumble lama sia. Tahun bila tu Fiza? Apa dia? Tahun bila kau dapatkan lesen? You get your first license is when you are 18? Taklah 2000 plus. Aku rasa lah, if I'm not wrong, 2002, 2003. So kau ambil lesen apa dulu? Lesen motor dulu Aku kereta. Kereta Aku dulu. motor ni, cap merah. Macam mana tu cap merah? Aku tak faham lah. Apa ni lesen motor cap merah macam mana ni? Cap merah Aku tu. pernah berlaku. Kau cap merah 2 tahun Untuk berapa tahun gitu kau cap merah. Janganlah bilang. Bilang je lah kau kena Aku boleh bawa motor, tapi aku tak ada lesen. Okay. Ya. So is it okay to talk about this in podcast? Boleh lah. Aku dah bilang pun, dah kata Ya, pun. boleh lah. So macam mana tu? Apa dia? Macam mana? So that means kau bawa motor tak ada lesen lah. Tak ada lesen lah. Tapi lepas tu bila kau ambil lesen, the actual lesen? Aku ambil kereta dulu. Aku minat kereta dulu. So aku ambil kereta that time manual. Kau ambil manual ke waktu? Manual lah. Kau ambil manual. I think 2002 atau 2003 lah. So that point of time aku rasa belum ada lagi auto It's Belum. just manual lagi. Belum ada. Tapi aku ambil apa? TP TP. 7 kali sia. TP 7 kali 7 kali saya. Bodoh betul. Aku select Okay. 7 kali. Kau ingat Lebih 1 1 to tahun. 6 apa kau punya mistake? Aku tak ingat lah. Banyak slope lah. Manual slope susah siul. Kau kena ni kan. Slope susah. Tu je. Tapi kau ingat point system kau kalah ke immediate failure? Aku rasa a few times immediate, a few times is point system. Immediate failure pun kau tak Pasal ingat 7 kali lah. Tak ingat lah. Aku rasa masa yang reverse parking tu terlanggar pole. Ada pool ke reverse Adalah parking? dulu. Kau ambil kat mana? Aku ambil kat Ubi. Oh, BBDC. Kau? Aku ambil kat BBDC. Aku Ubi. BBDC yes. Bukit Dulu Batuk. kau Bukit Panjang kan? Kau tinggal Bukit Panjang kan dulu? Bukit Batuk lah that time. Yeah. So that time aku punya time kau punya time that time is 5 practical ke ataupun Kau rasa 5 lah. 5 I can't remember because I know like macam Kau bila? Tahun bila kau pas? 1990. Kau 1990 plus. Yes, Ui. 1999. Habis kau 2003. Aku rasa 18 years lah. old. Nanti aku tengok aku punya ni. Lesen aku tak ingat lah. 18 years old. Aku first first 18 years old lah. Yalah. Dulu 16 pun dah boleh ambil. 16, 17 yes. dah boleh ambil. Initially kalau tak aku Last time 16, ambil 17 dah boleh ambil. aku punya time those yang 16 years old ada dah bawa motor pergi sekolah. Ada lesen lah. Ada lesen lah. Because they get license at the age of 16 apa. Yep. Tapi bila part aku nak ambil, yes. dia terus naikkan umur 18 tahun. Yeah. So I get my license when my age is 18. Sekarang is best 18 juga. Now it's still 18. Still Even motor dengan kereta is still 18. Betul kan? 18 kan? 18. Ya, 18. Yeah. Aku dengar at one point of time aku dengar orang kata nak naik 21. Tapi Tak daripada dulu. naik. Daripada aku punya time dulu dah cakap dia nak naik 21. Tapi tak naik-naik, pun. 21 naik untuk rokok je apa. Ya. Which makes no sense lah. Okay. Tapi dia- that's why you Personally imagine you for already me- have a license tapi kau tak boleh beli rokok. Tak masuk akal Kau dah boleh Right. minum semua tapi kau tak boleh beli rokok. That's why. Siapa je implement this kind of Government lah, things, government. Okay lah. Tu tak nak dive in lah. Tak nak dive in lah. Okay, benda both gitu. of you ada lesen motor, ada lesen kereta kan? Ada. So compare motor dengan kereta, mana yang lebih susah? Susah untuk pass. Aku pas dua-dua. Okay, motor aku 2B 2B aku pas second try. Okay. Tapi it took me 4 years to pass. 4 years? 4 Why asal years kau to susah nak dapat pass your ni? 2B. So okay. Aku turn 18 bila aku in 2016. Okay. Tak salah aku. So lepas aku pas kereta kan, aku dapat restu mak aku untuk Full restu. Ambil lesen motor. ambil lesen motor. Okay.
And then aku apply kat SSDC pasal that time aku belajar kat RP apa. Okay. So over there, diorang punya lesson is Prac 1, 2, 3, 4, 5 oh. Dia tak ada pecahan. Macam BBDC, dia 1.1, 1.2, 2.1, 2.2. Yeah. Okay. So kat sana Prac 1, 2, 3, 4, 5 dia engkau will have to repeat that same Prac 1, Prac 2 2-3 kali. Yes. Pasal in that span of 100 minutes tak salah aku, kau tak boleh cover semua, kau tak boleh practice, kau tak boleh pass apa. So it took me a long time untuk pass one lesson. Habis dia punya Prac 4 aku ingat lagi is crank course S course. Okay. So pak SSDC kan, dia punya crank course entrance is, so road dia is straight gini, then turn left, sharp left turn. Yeah. After that sharp left turn, immediately kau kena left turn lagi untuk masuk crank course. Betul. So it's almost a U-turn tau. Aku tak ada lesen motor, habis aku tak pernah cap merah ke apa ke, tak ada experience. So nak masuk crank course, nak U-turn masuk crank course, habis lepaskan tu gear tu, Jatuh lah. Aku jatuh banyak kali. Aku naik pavement dan nak langgar instructor punya tempat seat tu. Macam-macam saya. And the worst thing is, at that time, bila Prac 4 kan, leading up to Prac 4 lah, aku punya lesson is once a month. Susah nak book Susah sih. Susah nak book. Even now pun aku dengar dia punya booking system pun dah macam lain tau. Yes, Dah correct. susah untuk book. And some people they even do like macam there's a way to cheat the system. Diorang kata diorang pakai AI. Budak-budak sekarang. Oh yeah. I heard. Right. So I heard lah. macam sekarang bila aku baru recently pass aku punya 2A. Okay. Habis bila aku tengah ambil 2A, kita orang ada simulation lesson tau. Simulation lesson is a must. Oh my god, that is stupid ya. And dulu simulation is Macam main game Yeah. pagi Stupid kau sia that ambil, tengah hari ada lesson kau boleh book. Yes, Petang sekarang dah tak boleh. So simulation lesson in hari kau ambil, the next available kau kena book is 2 days later. That is nonsense ah. Exactly. And even bila kau punya practical, kau tak boleh pagi ambil satu, petang ambil satu. Tak boleh. Meripik lah tu. Kau nak kena complete, kau nak practical dulu dah habis, then you can do the booking kan. Kau kena ada light hari. Itu macam That's why meripik. That's what I went through lah. Drag, Tu yang leceh dia. Aku punya time dulu tak tahu. Dulu aku punya time booking, kau boleh booking berapa banyak kau nak. Yeah. Correct. As long kau ada duit dalam fund, Yes. kau just book je. Kau boleh spam kan? So it can be like macam kau book dari pagi, lepas tu petang kadang-kadang ada kau punya slot. Yes. Kadang-kadang even like 2 hours later dah ada 2 slot, kau just lepas Book practical lagi. dah habis, kau just tunggu lagi 2-3 Satu jam. cepat. Yeah. Tapi korang ada funny memories tak bila korang ambil lesen motor lah? Yes, aku actually ada. Bilang. Oh, ini lesen kereta. Aku rasa itu instructor mesti maki aku lah. Maki aku cukup-cukup. So what happened time aku ambil lesen kereta tu, aku tengah NS. Korang ambil lesen kereta private ke school? School. Aku private motor pula kereta. Okay. So aku ambil lesen kereta, nanti aku ceritakan kenapa. Aku ambil lesen first is at school, second is private. Nanti aku ceritakan kenapa aku ambil private. Okay, so yang first aku ambil school tu, aku NS. So tengah NS tu, selalu kan kau tahu lah, kalau even aku NS that time, nanti balik lambat. So tak cukup tidur apa semua. So aku ingat lagi that was on Saturday. So practical aku is on Saturday. So Friday tu aku dah tak balik. Kan tidur lambat. Dan Saturday aku pergi camp. Dan aku punya practical is in the afternoon. So lepas aku balik camp tu, aku pergi practical. So pergi practical, aku dah ngantuk tau. Ngantuk apa? Tapi aku tahan, aku cakap practical apa. So pergi bawa lah. So bawa macam biasa semua, lagi tengah panas. Kau just imagine pukul 12 lebih cuaca. Aku kena kau ngantuk lagi. Lagi aku baru habis makan juga time tu. So bawa lah. So bawa instructor tu, okay good. So kita bawa kat luar. Dalam sekit dah habis, nak kena bawa kat luar Bukit Batu tu lah. Tu instructor cakap, okay good ya, everything semua okay good semua. Kau tahu dia sampai kaki dia, kan instructor kan duduk macam biasa kan. The reason dia duduk situ, jadi kaki dia in case anything happen, dia ada break apa. Instructor dah duduk bersila lah. Okay, pasal dia confident aku ni pasal tau. Dia duduk bersila. So dia duduk bersila tu, aku bawa straight macam biasa. Aku boleh tak perasan, it's like a micro sleep. Aku boleh tertidur lah. Tapi mata buka. Dah tertidur, masa buka apa? Rabak Aku tahan mata aku sampai buka gini, buka besar semua. Sekali aku tak tahu macam mana aku boleh tertidur tu. Kat Bukit Batu kot, aku terlanggar dia punya curb lah. Ternaik lah. Naik ke semua tau. Dia dah kelang kabut, dia tekan pijak brake, dia tolak aku punya steering wheel. Baru aku dah tersadar. Sekali lepas tu cakap, what happened to you? Alamak, dia dah bising-bising cakap, just now okay, now what happened? Alamak, now I want to go back JB, I cannot go back JB like that. Sorry lah sir, sorry lah. Sekali tengok kat bawah, tayar dah meletup.
Tayar meletup saya. Dia kena Busy tukar steering wheel semua. Kena tukar dia punya tayar apa semua. Dia dah bising-bising lah. Sambil dia tukar tu tayar, dia dah bising-bising kat aku. Aku nak buat apa, aku tak buat apa. Tu sama juga Afil lah. Tu benar. Itu je aku rasa benda bodoh yang aku buat lah. Selalu instructor yang tidur. Tu masalah. Selalu kalau kau betul-betul instructor dia tidur kat tepi apa. Banyak kali. Kau ni ada? Aku ada okay, aku ceritakan yang motor dengan yang kereta. Yang kereta masa bawa kat luar kat road dekat Ubi situ. Ubi is very busy traffic kan. Especially peak hour betul. Lepas tu ada satu tu macam road dia straight, lagi satu macam kau boleh sini untuk U-turn. Lepas tu terus kereta tu park kat sini. Bukan park lah, macam stop pasal red light. Aku ingat boleh selit. Tak boleh selit. Aku main selit. Zrak. Siul lah. Dia ada scratch. Habis takkan dia instructor tak stop? Tak. Lepas tu dah scratch lah macam. Instructor tidur apa sah? Tak tahu, aku rasa lah. Masa aku tengah drive aku ni aku agak boleh selit lah ni. Selit sekali seri. Tapi instructor nampak tak kau selit kau langgar? Dia nampak lah. Nampak lah. Apa dia cakap apa? Terus aku tak ada mood siap. Tangan menggeletar sih. Macam gitu. Dia bising lah? Lepas tu dia bising lah. Kereta dia. Sorry gitu. Habis another one pun tengah bawa sekali ni. Ada ni apa? Lipas. Ada burung terbang. Burung terbang, aku elak. Terus cakap, why? Got bird. Kau tengah drive, aku tak nampak burung pergi. Terus aku elak. Terus cakap, why? Got bird fly. Kau ingat bird tu nak masuk kereta apa? Lepas tu lagi satu hujan. Pasal baru driver belum pas kan. Sekali hujan, aku tak buka yang dia punya ni wiper. Terus cakap, switch on the wiper. Don't want why? Wait, my leg, my eye also like that. Cakap you nonsense lah gini. Yang motor pula masa figure of 8. Figure of 8 kan kau masuk, kau gini, lepas tu baru keluar kan. S kan. Aku masuk gini, terus aku keluar. Terus cakap, why? Terus lagi satu punya, aku gini, keluar, lepas tu terus terskidded. Jatuh. Itu common lah. Kalau aku yang tapi figure 8 aku tu selalu senang jatuh. Instructor kasi aku pass. Kasi kau pass? Ya. Terus aku question dia, you sure not I pass? You sure not pass? Pergi prac lain lah. Tapi ni time practical lah, bukan TP lah. Aku ingat time TP kau buat gitu, dia kasi kau pass. Tak lah TP. Aku tak ada macam korang lah. Aku punya is time aku tengah practice is bulan puasa. So aku dari BBDC, dari Gombak, keluar Gombak dah pusing-pusing kan. Aku punya lesson usually petang dalam kompat. So nanti instructor aku Melayu, dia akan bilang, okay, kita orang jalan sini, terus dia bawa aku drive sampai Masjid Al-Hir. Sampai Masjid Al-Hir, nanti dah sampai sana, dia tengok, okay, ni dah solat asar belum? Dah habis solat asar kan, nanti aku U-turn, okay, kau stop sini sekejap, dia keluar lagi ambil bubur. Dia keluar ambil bubur untuk aku dengan untuk dia sekali. Ni namanya sambil menyelam minum air. So that one week kan, aku ada lesson dengan dia. Hari-hari lah, aku buat gitu dengan dia, ambil bubur. So kira kan tu macam mana tu, kau nak cakap dengan dia, instructor, ini bulan puasa tau, cuit tulang. Mana boleh. Kecoh saya. Terus lagi satu, aku ada 2 instructor. Lagi satu instructor, aku dah drive dengan dia kan. Ni Cina lah, instructor Cina. Aku dah drive dengan dia, dia tinggal kat daerah Choa Chu Kang punya landed area. Okay. Aku tak ada lesen, aku tengah drive daripada lesson. Aku punya, for class 3 aku dari BBDC, habis aku pergi SSDC. Just to do TP kat SSDC je. So ni apa, sekolah ke? Ataupun private? Aku practice semua kat BBDC, kat Gombak kan. Tapi bila aku ambil TP, is kat SSDC. So kau enroll kat mana? Kat SSDC BBDC. BBDC. But why? Practical kau? Pasal instructor kata dia punya route lagi SSDC senang. lagi senang. Tak ada lane ber. It's satu lane, always satu lane. So aku dari Gombak jumpa dia. First time aku jumpa instructor Cina ni kan. Aku pergi, dia bawa aku drive sampai SSDC. Okay. Tu jalan road lama semua. Sampai SSDC dia enrollkan aku, dia bayar semua. Baru kita orang pergi circuit kat dalam sana. So daripada SSDC dah habis lesson kan, aku patah balik ke Gombak. BBDC lah. Gombak MRT kan? Gombak MRT. Tak bukit tu. Dia suruh aku stop ke tu, pergi Choa Chu Kang dulu. Pergi Choa Chu Kang. Pasal bini dia kat sana, dia nak keluar dengan bini dia. Mampus. Habis apa ambil bini dia? Aku tahu, aku tengah driver. Pergi rumah dia, stop depan, bini dia masuk duduk belakang. Terus okay, kita pergi lah, Gombak. Dan aku drop. Kau dah macam chauffeur tau. So, kau driver. Gap driver saja. For 2-3 lesson lah aku dengan dia. Nanti petang aku sampai kenal saya, sampai drive berbual dengan bini dia. Kau cakap dengan dia, I pay $50 plus, $40 plus lah, not to fetch your wife, you know. Sambil saya.
Masa ni tak suruh ambil anak kat sekolah semua. Itulah, tu dah melampau lah. Tapi itulah, I mean kau ambil sampai 2A je lah. After that 2A, aku actually tengah ambil 2. But things happen lah. So aku tak ada time untuk finish aku punya 2. Aku punya 2 pun tinggal factory sih. Fiza kau ada 2A semua lah. Oh, aku ada kelas 4 juga. Aku kalau nak angkat motor semua berat sih. Aku dah lah pendek. Macam mana nak angkat motor berat tu? Tak apa. So you take until 2B je lah. Aku tak ada 2B pun. Kau tak ada 2B pun. Aku halfway. Habis kau tak ada intention untuk ambil lesen 2B? Tak apalah. Aku dah 3 kali enroll. Sampai orang-orang instructor semua dah kenal aku dah. Kau lagi? Lah. Yalah, I mean kau tahu bawa motor. Tapi you don't want to make it like macam ada lesen so that you can have your own motorbike. Jadi kau bawa. I would love lah. Tapi tak. Aku rasa dah terlambat mak aku tak restu lah that time. Tapi aku go je. Aku main ambil je. Ini balasan dia lah. Itu lah. Mak tak restu kan. Sampai mak aku dah tak ada dah. Jadi tak apalah. And then back to jadi tadi aku cakap kan. Aku ambil lesen kat school kan. And then lepas tu aku ambil private. So kenapa terjadi ni gitu macam? Kenapa? Pasal lesen kena revoke. Asal? So what happened? I have all license. Aku ada 2, 3, 4. Kelas 3 aku ada 2B, 2A. Kelas 2 semua aku dah complete. Even aku dah pernah bawa motor sport bike. Kelas 2 Kau motor. punya time dia punya 2B satu set sampai kelas 2 ke 1 by 1? 1 by 1. So lepas aku lepas 2B kau kena tunggu setahun. Baru kau ambil 2A. Lepas tu 2A kau setahun. Baru kau boleh bawa kelas 2. Cuma 2B je kau pakai prepaid apa. 2A dengan kelas 2 kau tak pakai prepaid apa. So aku ada sampai kelas 2. So what happened, I think it's 2011 like that lah. 2011 aku do a mischievous thing lah. Like so what? Aku dengan kawan aku aku bawa motor DRZ. So dia bawa Super 4. Okay. So dia initiate lah macam cakap, motor kau boleh kita test lah, tukar swap lah. Itu pukul 3 pagi 2010 tak salah aku. Kat mana? 2010. Kat kerja lama aku lah, kat Loyang. So pukul 3 pagi kita ingat tak ada apa-apa lah. Just swap motor, dia naik motor aku naik motor dia. Okay. So kita keluar, tak sampai 3 minit sekali ada roadblock lah. Habis? Roadblock, kereta polis semua dah ada kat situ. So kena tahan lah, dia suruh pergi tepi. Okay. Tu kita pergi tepi. Dia pergi tepi, aku punya bodoh. Aku cakap dia, bang ni bukan motor saya bang, saya bawa motor ni. Mampus. Yang kau Aku yang over aku jujur lah. Bilang dulu sebelum orang tanya. Yeah. Pasal dia minta lesen apa. Dia minta lesen, minta insurans apa. Jadi aku bilang dengan dia, bang ni sebenarnya bukan motor saya motor saya ni. Ni motor kawan saya. Sekali dia pekik baik lah, ada makanan lah, ada makan lah. Maksud dia ada kes lah. Semua Melayu lah tu. Tu aku tak ingat apa-apa lah. Sekali lepas tu dia cakap, okey lah, dia dah ambil particular semua. Dia cakap, kau tunggu surat je So aku ingat tunggu surat is like maybe just warning ke apa lah. Sekali dapat surat, kena attend court, lesen kena revoke. Itu je? Yes, kena revoke. Kawan-kawan kena? Kawan aku pun kena. Kawan aku cuma, dia tak ada kelas 3, dia cuma ada kelas 2A je. Mampus. Sekali aku punya kalau kena revoke lesen motor je tak apa. Aku kena revoke kelas 3 aku sekali. Semua satu set lah. Semua. Satu set. Semua sekali. Padahal kau punya offense is motor apa. Sekali kena kelas 3 sekali. Kau kena lesen kena revoke sama kena saman $500. Tak muai siap. So aku like really pissed off because that point of time aku dah tengah ambil lesen agent. Aku pakai lawyer. So I was in a good term. I mean I have kawan aku is a lawyer. So he's quite a popular punya lawyer. So I tell him about this issue. Aku cakap anda, it's not fair lah. Aku kena gini and I need my driving license. Kalau aku nak ambil, aku punya lesen motor, kelas 2 aku semua aku tak kisah. Aku ambil lah. Pasal I need that license for my work. Pasal aku dah start booking property. So dia cakap, yalah, this one not fair. I fight for you lah. Kalau aku buat engage lawyer, dia bikinkan, dia fight untuk aku semua. Tak jalan lah siap. Padahal ada similar case dengan aku, which they actually approve. That means tak kena revoke, cuma kena saman aja. So he used this case untuk as example, tapi judge tak accept. So aku lesen kena revoke semua. Aku kena membayar 500. Dah tak ada lesen. So what happened, macam Fiza juga lah. Aku punya motor aku jual. Aku just tak kisahlah, aku just, tapi kereta aku masih ada lagi apa. Because I drove that time. So apa aku bikin kereta aku just kasih stok balik original apa semua. Jadi macam kereta budak baik. Aku bawa. So aku bawa nak dekat berapa bulan aku bawa tu kereta. Sekali ada point of time satu kali tu aku kena tahan kat Mandai. Aku tengah bawa tu kereta. So what happened, aku bawa tu kereta all the way tak ada apa-apa tau. So aku pergi macam keluar dengan kawan aku malam-malam. Aku keluar 2-3 pagi. So what happened, macam aku keluar dengan members aku semua. Satu dah kat depan, satu kat belakang.
kita dah roger tau. Okay, satu kat depan tu in case kalau ada roadblock, kau jangan proceed. So kat belakang in case kalau ada TP apa kat belakang semua kau pergi selit tepi semua. Kita dah macam gitu macam tau. Every weekend aku selalu buat gitu macam saya. Kecoh sial. So weekdays biasa semua. Biasa aku tak takut pasal kita aku totally stop apa. Then kat Mandai kena tahan. So kena tahan. Bila aku datang aku dah menggigil. So I was with my now current wife. That time masih tengah dating dengan dia. Aku nak hantar dia balik. So kereta aku manual. Sekali kat depan dah kena roadblock. Dah kena tahan. Dia dah tutup lane. Sekali depan 2 kereta, dia buka tingkap. Dia bual apa. Satu tu dah kena tahan di tepi. So lagi satu tu dia bual. Dia kasi jalan. Dah cul lah. Part aku dah kat belakang tu aku dah menggigil lah. Aku dah sekat susah saya kena pedal. aku lagi manual tu. Aku dah menggigil kakak aku ni sampai wife aku dah tahan dah pegang saya kaki aku. So aku cakap dengan dia, in case kalau ni dia tahan itu berdesut tau. Aku cakap jangan buat kerja gila lah. Kau ni kau. Aku dah fikir gitu macam. Jangan lah. Kali waktu dia dah sampai kat depan, polis tu terus stop aku. Kau tahu tak? Dia tak buka tingkap pun lah. Dia setakat tengok gitu. Dia setakat tengok gitu macam lampu solo. Terus aku jalan. Aku dah macam nak nangis lah. Mak kuasa Tuhan sial. Kau tak baca-baca ke dulu kat dalam? Baca lah. Aku tak tahu apa kena baca pun itu. Nasib baik saya kau. Aku jadi tu kalau aku kena tu. Aku rasa should be macam saman lagi tinggi lah. Dan aku tak boleh ambil for a few years aku rasa lah. So that point of time aku tinggal lagi berapa bulan aja. Aku rasa lagi 4-5 months. Kau daring kau. So dah benda lagi 4-5 months. Tapi tak boleh pasal I need the car. Aku dah kebiasaan kan. Kau darah muda So sekali aku dah cakap, wife aku cakap, dah tak boleh lah. Aku cakap, so kereta aku just let go. Kau tahu aku buat apa pula? Kereta aku let go, aku register company, aku beli van. aku beli van, kira totally stop macam biasa semua. Aku bawa, aku langgar, aku bawa van, malam aku keluar, aku pernah kena tahan roadblock. Aku buat macam biasa je. Kena buat macam biasa. Dia cakap nak gana, cakap nak balik so abang. So dah tak takut lah. Pasal van aja. Habis gimana cakap? Tadi ada buat kerja lah gini semua. Okay. Dia kasi jalan. Van memang dorang Aku tak tahu. Pada aku is like macam nasib aku je lah. Kalau dia nak sama dia sama lah. Check juga. Pasal pada aku is like van much more innocent lah. So van aku is just a small van lah. Van Kangoo tak salah aku. So dan lepas tu aku ambil lesen balik kereta. Dah setahun apa. Aku ambil lesen kereta balik. Ni kelakar punya lah siap. So aku ambil private. So aku ambil private kat Bukit Batok is kau nak kena pergi Gombak apa. Yes, so pergi Gombak ni the main instructor is a Chinese guy lah. Apik. So dia cakap jumpa tempat Gombak ni atas tu. So every lesson aku akan park jauh sikit. Then aku akan pergi tempat kereta dia. Dia rasa spot tu. Then kita drive lah. Drive apa semua. Kali sampai TP. Dah sampai TP. Dah pass apa semua Wah, ni semua good lah. Okay, now go back ready lah. So lesson get ready right. You send back to your go to ni lah, car park lah, tempat yang Gombak tu lah. Aku pergi, aku park kat sebelah van aku. Aku park, aku keluar, cakap dia, okay sir, I go back first lah. Okay. Go back right, take what, mati lah. No lah, I drive this one lah. Hey, then just now you come, you take what? I take this one lah. Makan ni na you lah. Memang minta kena maki you drive since I cakap, sir, when I come for practical lah, I already drive lah. Wah, you very lucky lah. Don't do like this again lah. Gitu lah. Tu balik kelakar pada aku lah. Habis dah gitu, triangle kau letak tak? Tak letak pun. Mampus. So, for 1 year. For that, lepas aku dah pass tu, aku balik kereta, aku dah letak balik lah. Then after that, kau dah nakal lah. So aku beli yang ada kereta, dan aku start letak plate lah. Tapi tu lah kelakar satu. Tu yang pada aku tak boleh lupakan dekat Mandai tu lah. Betul satu. Kaki aku dah betul-betul dah menggigil tu. Betul. Mesti dah longgar dah jelly saya. Yalah. Problem. That's the tu after that aku ambil balik lesen. Kita aku ambil, tapi to be aku tak ambil balik. So it took me until few years later, because bila kau dah biasa bawa motor, kau punya feeling mesti nak rasa jugalah bawa motor lah. So I just take back my 2B license. Sampai sekarang lah tu aku just beli Vespa. Masih ada lagi, aku just bawa Vespa je. 2B je, kau tak ada 2B je. Memang aku dah beberapa kali ajak. So ambil 2A, ambil kelas 2, pergi riding jauh-jauh lah. Dan aku cakap tak payahlah, aku dah tak ada this passion lagi untuk aku just motor just macam kadang-kadang lepaskan gian sekali malam keluar naik motor then okay lah. Kau punya Vespa ni auto lah? Auto. Kau tak beli yang klasik Vespa No.
Leceh sih tu. Ini aku just like macam just transport malam, aku just point A point B sekali bawa rasa angin. Angin-angin kan. Itulah. Tapi lah aku jadi pilih je lah. Seri. Ambil lah bisa. Apa dia? Ambil je lah. Nak. Belum lagi terlambat. Masih okey lagi. Masih ada time. Tak apalah. Tak ada. Aku yang tak ada time. Okay, kalau kau dapat lesen motor what bike will you buy? Vespa. Okay, Vespa one. Pasal aku ni pendek. Jadi tak banyak motor. Lagi satu. Shit. Let me. NMAX, Aerox, X-Max. Kan. Dia W apa? W175. Yes. W175 dia macam cafe racer. W175. Dia macam cafe racer. W175 tu aku dah bawa. Ketua motor RXK. Masa apa ni? Aku belajar motor tu. Tapi belum pasal. Aku dah bawa W175 dah. Dah beli? Dah. Tapi tu kau beli apa? Tak boleh beli apa? Tak, tu daripada abang aku lah. Pasal abang aku nak beli Harley. Jadi itu dia nak kasih aku. Tapi kau tak pas. Tapi pasal kau tak pas, tak boleh kasih kat kau lah. Itulah sebab tu. Pasal aku malas lagi pun. Sampai prep 5, prep 6 lah. Tak salah aku. Sayang kan? Itulah. Macam malas. Tak nak habis saya prep 5, prep 6. Aku tahu. Kalau aku jadi kau if I'm you in your position something that I haven't achieved yet aku will sure do it to accomplish Because aku enroll 3 kali. Okay, first aku enroll 3 kali sampai prep 4. Lepas tu aku dah tak ambil dah setahun lebih. Lepas tu aku enroll lagi. Konon nak ambil. Lepas tu sampai prep 3 tak ambil. Lepas tu sampai aku ambil enroll lagi sampai yang prep 6 lah. Sayang saya banyak saya duit kena buang. Banyak gila saya. Tahu memang banyak. What the hell. We love to ride Vespa or W175 myself lah. Vespa baik lah. Kan. Vespa. Tapi Vespa aku ada fikir nak beli Vespa tapi yang klasik. Tapi klasiknya aku dengar licin lah. Licin lah. Kau kena pakai ni. Tukar pakai ni tangan. Yang Vespa auto yang sprint tu ada. Sprint sama aku punya 150, spin 150. Mahal juga kan dia punya maintenance. Nak tukar bensin. Tak lah, maintenance tak sangat lah. I don't know because maybe motor aku rasa aku now aku rasa aku bawa motor aku sebulan sekali je. Sebulan 2 kali. So kebanyakannya kat kapak tertutup je lah. Bateri tak mati? Tak. Amazingly that point of time dekat 3 minggu aku tak start. Sekali je dia start boleh. So now aku just make a habit kadang-kadang seminggu sekali, 2 minggu sekali aku just on engine. Habis anak kau tak ada yang at that age boleh bawa motor ke? Anak aku baru 13 tahun 12 tahun saya nak bawa motor apa. Yang paling eldest. Tapi anak aku aku bawa pergi ni siap kat JB tu apa tu? Tak ada lesen kau bawa naik motor? Dengan anak aku sekali. Yang off-road dekat Tristan Park. Tristan Park naik Tristan Park. Off-road kat Tristan Park tu scrambler dia ada yang tak ada gear punya kan, auto kan. Jadi untuk aku yang pendek ni dengan anak aku yang perempuan tu, kita bawa yang macam tu. Anak aku yang lelaki tu bawa manualnya yang KR KSR yang kecil punya kan, tak ada. KSR yang aku naik. Kecil je kan motor kan. Kecil je, cute, senang je. Tapi tu korang ni pergi dia punya course ada bumpy-bumpy, loncat semua. Yes. Tak seram ke jatuh patah tangan ke? Rock and roll. Aku tak nak memanja-manjakan sangat anak aku. Jadi biar jatuh ke apa ke. Lagi tu aku naik yang scrambler walaupun kecil kan. Aku cakap pakai helmet. Aku tak pakai dia punya safety. Tak ada. Sekali fly lah saya. Pasal aku kat belakang, anak aku kat depan kan. Sekali dia terbrake, aku pun emergency brake. Lepas tu terus fly. Endo lah. Lepas tu aku dah tekan brake depan 360 lah. Terus kena dada dulu. Pak, aku tak boleh nafas ya. Aku nak mati saya. Rabak saya. Pak gitu baru kau menyesal lah. Tak pakai dia punya pad semua kan. Tapi okay, Alhamdulillah masih hidup. Nasib tak ada apa-apa. Rock and roll lah. Rock and roll. Tapi biasa macam aku bawa anak-anak aku pergi ni. And diorang yang nak. Ma, I want to ride scrambler. Okay, let's go. Kau ingat berapa kau bayar? And the session macam mana harga dia? 100 plus aku rasa. For all 3? I think one bike. Aku tak ingat. Sorry, aku tak ingat. Susah ni. Beside Tristan Park, I think there are other companies also in JB. Ada juga yang dia buat pergi tempat macam mana pun ni. Ada Quarry. Apa tu? Quarry, ada waterfall semua. Yang aku tengok the view is like very nice. Very nice. Pergi lah. Tapi tu tak ada dia punya track kan. Tu is just macam dirt bike macam ada certain tempat ada dia punya, bukan kata track lah, it's a challenge no obstacle lah. Obstacles, yes. Macam ada kawan aku juga dia sanggup beli dia punya own bike untuk main kat sana. Macam aku pun ada kawan dia sanggup beli go-kart main kat sana. Kawan kau? Okay lah, at least dia go-kart dia safety sikit. Sanggup saya. Go-kart lagi safety sikit. Kalau motor kan ada bahaya sikit. Jadi kawan kau ada pandai sikit dia beli go-kart. Kawan dia tu aku. Serius?
lah. Yeah. Habis kau selalu main tak? Tak selalu jugalah. Quite recently aku beli. Pasal dulu nak beli go-kart tak kesampaian. Lepas tu dia cakap kau pandai. Bodoh. Angkat lah. Nak beli go-kart tak kesampaian kan. That's one of aku punya childhood dream lah. Bukan childhood dream lah, macam ambition untuk beli own a go-kart lah. So tak dapat kesampaian. So recently ni namanya childhood deprived lah. Kesian Syah. Okay lah. So funny. Yeah. Okay, anyway, kalau lesen memang perlukan lah. Tapi macam kalau kau nak buat renovation pun jangan lupa. Kalau kau nak buat renovation kena ada lesen. Because renovation rumah. So renovation rumah ni kalau kau nak pecahkan tembok apa semua, kau perlu ambil permit. Ada permit ni kau nak kena ambil lesen. So bila kau nak ambil lesen ni semua, kau nak pergi kat siapa? Kau kena pergi tempat Buildex SG. So Buildex SG ni kau akan contact Muhammad. So Muhammad yang akan buatkan lesen, applykan kau punya permit semua untuk kau punya renovation rumah. So macam mana Fiza nak contact? Okay, kalau nak contact Muhammad, korang boleh call atau WhatsApp di 88994034 atau korang boleh juga walk in ke showroom mereka di Woodlands 11 unit nombor 1028. See you guys in the next episode. Bye-bye. Bye.